sebulan. Boleh Sebab average sekarang ni 150. Kebanyakannya 200. Paling tinggi 250. Tak ada yang menjejas 300. Melainkan kalau dia ada isteri pertama di Gombak, isteri kedua di Seremban. Kesian betul aku tengok geng-geng PN ni. Duk tagih betul bantuan federal. Bila kita kata sikit lagi dia kata, suka hati kami lah duit rakyat. Padahal dia jaga 4 negeri. Aku tak pernah dengar lagi lah bantuan apa, kemudahan apa dia bagi. Seperti yang dijanjikan oleh Raja Ahmad Dhani sebelum ini. Mana rakyat Malaysia ni, kita ni hanya kena bawa IC dan juga pastikan kita ini mempunyai lesen memandu aktif. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, sebelum ni dah berlaku isu yang menggempakan di Malaysia. Dan isu ni sebenarnya dah lama, tapi penting untuk kita tahu supaya kita tak ulangi lagi kesilapan dalam isu ni. Apa yang baik kita ambilkan sebagai pengajaran dan apa yang tak baik kita tinggalkan sebagai teladan. Saya Perdana Menteri dapat arahan daripada TPM. Saya tertinggal sini cap. Dia maknanya bukanlah pergi duduk situ beli minyak terus sampai esok pagi. Ingat terutama ketua audit negara, dia strict pada orang lain, tangan dia ada minyak takkan sampai 500 liter. Jadi kita hadkan 300 liter sebulan. Boleh Sebab average sekarang ni 150. Kebanyakannya 200. Paling tinggi 250. Tak ada yang menjejas 300. Melainkan kalau dia ada isteri pertama di Gombak, isteri kedua di Seremban. Itu masa dia berulang tu lah. Tapi tak ramai lah saya nak sebut tapi tak boleh bagi contoh, tak boleh. Ada kenalan baik saya macam tu tapi saya tak sebut. Okey saya reserve. Okey, tutup. Baik. Bagaimana e-hailing? Kalau e-hailing itu kita kecualikan. Sebab anak-anak muda puluhan ribu yang bekerja untuk itu. Jadi kalau mereka menjejas lebih asalkan proses pendaftarannya, kita beri pengecualian. Jadi 300. Jadi yang ada di daerah-daerah lain itu dekat 300 ya. Itu cukup. Ada daerah lain? Yang detailnya Kementerian Kewangan Johan akan pastikan sama ada MK2 akan berikan apa-apa persoalan detail, mungkin esok akan diberi penjelasan, tapi hari ini yang paling penting. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian betul aku tengok geng-geng PN ni. Duk tagih betul bantuan federal. Bila kita kata sikit lagi dia kata, suka hati kami lah duit rakyat. Padahal dia jaga 4 negeri. Aku tak pernah dengar lagi lah bantuan apa, kemudahan apa dia bagi dekat rakyat negeri dia. Padahal tu duit rakyat juga. Nak buat macam mana? Pimpinan dia orang pun kedekut tidur masin. Kau bayangkan buat pentah pun guna kepala katil. Lepas tu duk minta derma lagi tin Milo. Apatah lagi nak bagi bantuan dekat rakyat. Memang tak lah tu pasal dia tagih tu bantuan federal tu. Dia lah yang paling celapak laju kalau federal bagi bantuan. Dia paling laju. Tapi dalam masa yang sama mulut ni duk maki hamun PMX ni. Punya tak sabar-sabar nak buat konten burukkan PMX tu. Lepas 31 jam 12 malam. Bunyi ting-ting-ting terus pergi celapak kedai minyak buat video, buat konten. Oh tengok minyak tak naik, PMX spin, PMX penipu. Padahal PMX kita dah umum bagi tahu dah banyak kali. Minyak akan turun pada hujung bulan 9. Bukan awal bulan 9. Siapa yang duk kata 1 bulan 9 minyak turun ni? Tapi biasalah geng-geng PN ni dia bukan nak dengar kebenaran. Dia nak dengar apa yang dia nak dengar ya sebenarnya. Buatlah 1000 kebaikan pun geng-geng PN ni dia takkan nampak kebaikan tu, dia nampak buruk ya. Tolonglah otak korang ni at least berfungsi sikit. Orang lain tak susah lah. Kau seorang je rasa susah. Weh anak Harun, kau ni dah lah bertanding AJK pun tak lepas. Aduh hai. Orang dalam parti kau sendiri pun tak percaya dengan kau. Dia tahu sebab kau ni kaki sembang ke. Kau ni level-level baruah ke kau ni. Kau duk panas sangat dengan Amirul Syakir baca hadis tu, kenapa? Kau yang rabak pula kau. Sedap ke kau ni? Apalah. Orang tu bercerita bab kuota 300 liter. Kau sendiri tengok video dia, kau sendiri pun tak faham. Memanglah dia tu ada IC dan lesen. Masalahnya tempat kerja dia jauh. Dia nak ulang alik. Dia tu freelance. Bukan dia je seorang je yang freelance macam tu. Ramai lagi kat luar sana yang macam tu. Terpaksa PJJ.
Kau tuduh dia tak pandai manage kewangan lah. Engkau pun level-level saitro je. Duduk kerja kat rumah makan duit saitro. Engkau pula nak mengajar orang. Sekarang ni subsidi RON 95, budi 95 yang mengarut ni dah orang kata memang nampak sangat dah nak berniaga dengan rakyat. Habis kuota 300 liter, harga jadi RM2.60. Baik kau kekalkan, baik kerajaan hari ni kekalkan harga yang RM2.05 ni. Orang tak nak lah setakat 6 sen tu, lepas tu nak bagi syarat macam-macam. Habis kuota 300 liter dah kena bayar RM2.60. Nak jimat RM18, kena keluar lagi RM50. Belum cerita buat lesen lagi. Nak kena buat lesen lagi. Okeylah kau kata pihak kerajaan kata kerajaan ada bagi lesen percuma. Itu hanya untuk kelas B2 saja. Kereta tak ada. Nak buat lesen kereta bukan murah. Faham tak? Kan kalau aku cakap kau ni barang tak bertebing, kau tak suka. Tapi itulah hakikat dia. Ni lagi satu ni. Penggunaan IC untuk membeli minyak subsidi ni. Bila dah IC ni kita kerap keluarkan daripada kocek ataupun wallet, risiko untuk IC kita hilang itu ada. Tak mustahil, betul tak? Kali pertama hilang denda RM110. Kali kedua RM300. Dan kali ketiga RM1,010. Berbanding dengan SARA, kita keluarkan IC sebulan sekali. Ini tiap-tiap kali nak isi minyak kena keluarkan IC. Kalau hilang macam mana? Dah pula dia pula nak kena keluar duit. $200-300 sampai RM1,000 nak ganti dia punya IC. Apa benda ni? Nak buat something bukan nak kaji habis-habis dulu. Yang buat masalahnya warga asing, penyelundup, golongan minoriti. Tak pasal-pasal rakyat yang majoriti ni yang terima kesan pelaksanaan subsidi bersasar ni. Patut korang kena lebih senang kalau rakyat. Ni tak kau pilih jalan nak susahkan rakyat kau sendiri. Kau ajar rakyat berjimat cermat. Sedangkan menteri-menteri yang kerajaan hari ni buat keputusan something tak fikir. Dia orang sendiri tu pun boros. Spend dekat projek bilion-bilion, projek entah apa-apa. Bila aku cakap kerajaan membazir beli Boeing berpuluh-puluh biji, korang cakap tu bukan dana kerajaan lah. MAG tu kerajaan lah punya syarikat tu. Dana kerajaan. Tak payah nak spin lah lagi. Kena kat korang jadi kerajaan. Bukan main lagi korang suruh orang bersyukur. Bukan main pandai lagi korang tunggang agama. Masa korang dalam blok pembangkang dulu, kau cakap apa? Kerajaan bagi dedak lah, rasuah pada rakyat lah. Sedangkan inisiatif kerajaan dulu jauh lebih baik daripada kerajaan hari ni. Kau kena terima hakikat tu. Kerajaan korang ni dah gagal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat satu berita yang sangat menggembirakan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana bermula 30 September tahun ni, harga petrol RON 95 akan diturunkan pada RM1.99 1 liter seperti yang dijanjikan oleh Raja Ahmad Dhani sebelum ini. Mana rakyat Malaysia ni, kita ni hanya kena bawa IC dan juga pastikan kita ini mempunyai lesen memandu aktif. Tak kira lah berapa pendapatan kita sekalipun, kita ni kerja apa, doktor, cikgu, nelayan ke, engineer ke apa ke, asalkan kita warga negara Malaysia, kita layak untuk beli minyak 95, RON 95 ni harga subsidi. Warga asing kena beli harga RM2.60. Boleh juga pakai apps, aplikasi Tashengo, settle lagi cepat, lagi mudah. Dan 300 liter ini bukan angka yang kerajaan suka-suka letak. Ini adalah angka dapatan kajian daripada Jabatan Perangkaan DOSEM. DOSEM buat kajian, DOSEM kata lebih 99% ke atas, hampir 100% pemandu kenderaan persendirian dalam negara kita ini tak lepas pun pakai jumlah 300 liter sebulan. Maksudnya majoriti, hampir 100% rakyat Malaysia ni pakai minyak RON 95 ni tak lebih pun 300 liter sebulan. 300 liter ni kalau ikut harga pasaran hari ni RM2.05, maksudnya RM615 sebulan rakyat Malaysia belanjakan kalau dia pakai 300 liter. Tapi majoriti rakyat Malaysia ni guna RON 95 tak lebih pun RM600. Tak mungkin lah
rakyat Malaysia ni pakai RM600 ke atas, kecuali aku cakap kecuali golongan yang memang kaya sungguh lah, ada kereta 5-6 biji, kereta 10 biji, kereta sport, Alphard ada, Sapphire ada, Mercedes ada, BMW ada, itu mungkin lah lebih lah dia pakai kan, tak mungkin lah 600 ke bawah, betul. Dan this is not the first time lah sebenarnya kerajaan guna angka kajian daripada DOSEM, bukan kali pertama. Dulu waktu kerajaan nak buat penyasaran subsidi diesel, kerajaan bagi RM200 yang layak itu dapat RM200. Itu pun sama, kerajaan guna hasil kajian daripada DOSEM. DOSEM lah yang buat kajian, kata RM200 ni dah lebih daripada cukup lah, memadai untuk rakyat Malaysia persendirian. Okay, jadi sekali ni kerajaan pakai lagi data daripada DOSEM. Jadi pada aku, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim umum hari ni beri kelegaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Satu demi satu berita-berita yang baik, berita-berita yang positif diumumkan oleh Kerajaan Madani, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk rakyat Malaysia. Dari tangga gaji naik, bantuan kepada rakyat naik, hari ni harga minyak turun. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni, benda baik kita kena kata baik lah, walaupun kita ni berbeza ideologi kan, berbeza fahaman, sekalipun bila benda yang baik kita kena kata baik. Sebab kita nak pastikan subsidi yang kerajaan belanjakan untuk rakyat Malaysia ni berbilion. Subsidi minyak RON 95 ni 20 bilion setahun kerajaan cover, kerajaan bagi, kerajaan belanjakan untuk rakyat Malaysia. Kita nak pastikan 20 bilion ini betul-betul dinikmati oleh rakyat Malaysia, bukannya warga asing. Ada ketirisan minyak subsidi kita selama ni pun terlalu banyak. Warga asing masuk ke negara kita, beli minyak subsidi kita, kerana negara kita ni antara negara yang termurah harga minyak. Jadi dia masuk ke negara kita, dia curi subsidi kita. Jadi apa yang Kerajaan Madani buat hari ini demi kebaikan negara kita ni. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.